So ubat bius lap ini akan berkesan sepanjang operation, okey, sepanjang pembedahan. So bius ni secara amnya ada banyak jenis. Okay, yang secara am yang kebanyakan adalah bius penuh ataupun general anesthesia GA ataupun biusan setempat yang boleh dibahagikan kepada beberapa jenis yang lain lah, seperti spinal, epidural ataupun lokal lah, bius kat lengan sahaja. Okay, so untuk bius penuh ni patient tidak sedar sepenuhnya ketika operation. Ini disebabkan ada pemberian ubat bius yang akan suppress atau mengurangkan aktiviti neuronal dalam otak kita untuk menyebabkan kita tidur dan tidak sedar. Kadang sampai patient tidak ada respon kepada apa-apa stimulasi ketika pembedahan. Patient juga tidak akan mengingat apa-apa yang berlaku di dalam dia pembedah sebab memori tidak akan terhasil bila berada di bawah keadaan bius penuh. So ubat bius lap ini akan berkesan sepanjang operation, okey, sepanjang pembedahan. Sejurus anda dimasukkan ke Dewan Bedah, anda akan diberikan, contohnya kalau bius penuh, diberikan terus dan awak akan tidak sedar ataupun tidur. Jadi prosedur mengambil masa berapa lama adalah berapa lama bius tu akan diberikan dan ia boleh dilanjutkan sekiranya diperlukan.